Kali ini kami berada di Masjid Asy-Syakirin KLCC, masjid yang unik dan moden yang terletak di pusat bandar yang penuh kesibukan. Masjid Asy-Syakirin terletak di jantung kota Kuala Lumpur, bersebelahan dengan menara ikonik KLCC. Dengan seni bina yang moden, ia menawarkan ketenangan di tengah kesibukan bandar. Masjid Asy-Syakirin bukan hanya tempat ibadah, tetapi ia juga menjadi pusat aktiviti dan pendidikan bagi penduduk kota Kuala Lumpur. Dengan kedudukan yang strategik, masjid ini melambangkan bagaimana masjid boleh berkembang mengikuti keperluan masyarakat bandar. Masjid Asy-Syakirin mengingatkan kita bahawa agama Islam bukan hanya tentang ibadah solat, tetapi juga tentang membawa ketenangan dan kebaikan kepada semua lapisan masyarakat di tengah kesibukan dunia moden. Di sini, Islam dan pembangunan moden bertemu, mencipta ruang untuk kemajuan dan kesejahteraan. Masjid Asy-Syakirin juga menjadi tumpuan pelancong dari seluruh dunia. Ramai yang kagum dengan keindahan reka bentuknya serta keterbukaannya dalam menyambut pengunjung, tidak kira latar belakang atau bangsa. Ia bukan sekadar mercu tanda seni bina Islam moden, tetapi juga simbol keterbukaan, kedamaian dan kekuatan komuniti di tengah-tengah kota raya. Ia mengingatkan kita bahawa di sebalik kesibukan masih wujud ruang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan sesama insan.